Cermin mata daripada Dalwa ni, dia punya design memang sangat cantik. Dia ala-ala pilot, ala-ala aviator macam tu. Bila korang buka je dalam bungkusan dia, korang akan nampak beberapa benda. Yang pertama, korang akan nampak kain pengelap yang dia bagi. Dan korang akan nampak juga satu test card polarized. Dan yang paling penting adalah cermin mata itu sendiri. Dia ada dua jenis lens ya. Yang ini lens hitam, bingkai warna hitam. Ada juga satu lagi, lens kelabu dengan bingkai fotokromik. Yang hitam ni kita dah tahulah, kita boleh pakai pada waktu siang terik macam ni. Bila kita pakai je, dia akan menghalang silau, dan dia ada juga UV protection, ada polarized. So UV protection akan membuatkan mata korang tak silau. Polarized akan membuatkan mata korang lebih tajam lagi pandangan bila kita pakai masa tengah mandu, waktu hujan, siang-siang hari. Okey, yang warna kelabu pula dengan lens fotokromik, apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah dia punya lens tak nampak gelap pun. So kalau kita pakai, tak kisahlah waktu petang ke, waktu malam ke, kita akan rasa nampak cerah sahaja. Terpulang pada you all mana satu? Yang hitam macam ni pun boleh, yang fotokromik pun boleh. Kedua-duanya sangat awesome. Boleh pakai untuk bergaya, boleh juga pakai untuk pergi aktiviti formal. Mantap. Daripada Dalwa.